إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحبه العظام، ثم إلى جميع المشايخنا وأبوينا، ثم إلى صاحب هذا الكتاب، نفعنا بعلومهم وبركاتهم في الدارين. شيء لله لم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله يا أرحم الراحمين. Yang dihormati pengurusi dan kuasa muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di atas limpahan rahmat Allah taala masih lagi mengizinkan kita bersama pada malam ni. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah majlis kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan puan niatkan kerana Allah kita duduk bersama di majlis ilmu. Mudah-mudahan juga malaikat-malaikat Allah juga bersama kita kan, biar segala makhluk yang ada dalam muka bumi ini mendoakan kita. Dan mudah-mudahan dengan masa yang kita berikan untuk majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan yang mudah. Allah Ta'ala permudahkan urusan-urusan dunia akhirat kita. Allah Ta'ala permudahkan bagi kita jalan-jalan masuk ke syurganya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Tuan-tuan puan yang rahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung kitab pembacaan kitab Fiqhul Manhaji, Manhaj Fiqh Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Kita dah sampai ke muka surat 155. Betul kan? 155, iaitu belat dan barut. Dulu yang last kali seingat saya khauf kan, khuf kan, menyapu di atas khuf. Lepas tu kita hold sebab puasa raya, ni dah habis raya dah kan, masuk raya haji dulu lah kan. 3 bulan dah, 3 bulan dah, betul, 3 bulan lebih kurang lah ya. Masuk kepada 155 tu belat dan barut. Okey. Pengertian ni apa yang kita bincangkan ni, ada pertanyaan sebelumnya berkaitan orang yang kono patah tu, kono simin ke apa semua, ni cerita dia kan. Orang yang balut kan, patah seliuh apa semua balut tu, dia dah. Pengertian belat ataupun dalam bahasa Arab dipanggil jabirah. Jabirah. Orang kita panggil belat juga kau. Ya betul belat. Saya tak pernah belat. Betul. Orang di sembilan panggil belat iaitu pembalut tulang yang retak atau patah supaya tulang tersebut bertaup semula. Simin kan? Simin. Itu jabirah bagi ataupun belat. Barut ni pula diberi isabah. Isabah iaitu pembalut luka untuk mengelakkan kotoran sehingga ia sembuh. Ini biasanya gunakan kain kan, kain ros ataupun kain ros kan, balut luka apa boleh balut dengan itu kan. Gitu. Jadi beza dia apa jabirah? Jabirah ni biasanya kalau kita sini guna simin lah. Simin. Kemudian isabah ni ataupun kata apa, barut ni kita faham yang itu biasa kan. Kalau luka ko apa ko kita balut. Orang panggil bandage ni.
Okay, bandage kan, gitu. Islam ialah agama yang memudahkan penganutnya dan mengambil berat dalam perkara ni. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang menjamin kesepaduan melakukan ibadah dan memelihara keselamatan manusia, kan. Jadi dalam Islam pun ada benda ni, kan. Ni cerita ni tuan, cerita dibahaskan oleh ulama zaman dulu-dulu lah. Memang dah ada. Sebab teknologi, contohnya barut, simen apa semua ni memang dah ada zaman dulu, kan. Kita kan orang Melayu ni kan orang bertamadun. Setiap tamadun yang hebat mesti ada perubatan yang hebat, kan. Mesti ada perubatan yang hebat, itu biasa, kan. Kalau perubatan dia hebat, maka biasanya lah tamadun tu hebat lah tu, ya. Ni kalau kita sejarah tu ada panjang lah cerita dia, kan. Jadi maksudnya apa, di zaman Rasulullah SAW dah ada doktor-doktor pakar, dan Rasulullah SAW suruh apa, pergi jumpa orang ni, kan. Mana jumpa orang dah, kan. Dia tu pakar dalam, dia ada doktor, kan. Dia ada kemahiran dalam perubatan, dia gitu. Hukum menggunakan belat dan barut. Pesakit yang luka atau patah pada ada kalanya memerlukan pembalut dan obat di tempat yang patah dan luka atau pembalutnya, atau sebaliknya. Jika memerlukan balutan, maka hendaklah dipatuhi 3 perkara yang berikut apabila mengangkat hadas. Ya. Jadi nak tak nak, maknanya bila guna pembalut ni mesti gunakan, kena tengok ada 3 perkara ni. Yang pertama, basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Contoh, bila seorang tu cedera dekat mana, kan. Maknanya kena basuh dekat tompek yang sekitar dia tu. Bahagian anggota yang cedera tu, kalau dia boleh basuh sekitar bahagian cedera tu. Tu dia. Kalau dia luka kan, basuh dulu sekali. Okey. Yang kedua, sapu semua bahagian belat dan barut dengan air. Maksud basuh di sekitar bahagian anggota yang cedera ni, tuan, basuh. Kalau boleh dibasuh, basuh. Kalau tak boleh dibasuh, maknanya kita elok buangkan dia punya, kalau luka ko, buangkan darah dia dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan, topi-topi dia tu sebaik-eloknya kita bersihkan dulu, kemudian balut. Biasanya kalau kita luka ko apa semua macam tu, kan. Kemudian sapu bahagian belat atau barut dengan air. Okey. Kita dah dibalut ni. Maka bila kita berwuduk, kan, sapu dengan air. Janganlah curahkan air pula. Sapu je dengan air tersebut. Boleh? Okey, bila berwuduk, kita ambil wuduk semua. Mana tompek boleh dibasuh. Tapi tompek, ni contohlah kan, kalau ke tangan lah, kan, atau ke tangan ke kaki kau. Contoh kaki lah. Ya, kaki kita ni seliuh. Ataupun contohnya kan luka. Kalau dibasuh dulu, bersihkan dulu, kan. Biasa kalau hospital apa semua kan dia akan bersihkan dengan ubek tu, kan. Taklah. Dibersihkan dulu. Kemudian dibalut. Time waktu semayang, contohnya kan, waktu semayang kita ambil wuduk macam biasa, tapi tampai tompek yang sakit tu. Contoh kita kono kaki kanan lah, kaki kanan, kan. Basuh dulu anggota wuduk yang boleh dibasuh. Boleh. Kanan ambil yang basuh, belah kiri basuh semua. Baik kono kanan, kan. Lepas tu lah ambil air, sapu dekat tompek pembasuh pembalut tadi. Boleh, kan? Ambil air sikit, sapu. Ambil air tu sapu saja dekat tompek yang dibalut tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila sampai kepada anggota yang cedera ketika berwuduk, hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang cedera itu. Nampak dah? Apabila cedera, contoh kaki tadi cedera, kan. Apabila cedera ketika berwuduk, maka berwuduk macam biasa tadi, tapi mana yang boleh dibasuh. Kemudian yang tak dapat dibasuh tadi tu ganti dengan tayamum. Hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang cedera itu. Nampak, tuan-tuan? Ceritanya bila dibahaskan, ya, bukannya basuh dekat situ saja tak tayamum, tak, kan. Yang di situ pun kono disapukan air, kemudian tompek yang tak kono tadi tu, kan, dia akan duduk dekat kaki, contoh, kan, dekat tumit kau ataupun dekat pergelangan kaki. Maka yang boleh dibasuh, yang kono air, yang tak boleh kono air, kono ditayamumkan.
menggantikan tompek tersebut. Boleh tak? Gitu. Jadi hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang cedera itu. Jika anggota yang patah atau luka itu tidak memerlukan balutan, wajiblah dibasuh anggota yang tidak cedera dan bertayamum ketika sampai ke bahagian yang cedera yang tidak boleh dibasuh. Kalau dia tak cedera, seliuh je kan, dibalut-balut sampai mayang, buka balik, basuhlah macam biasa kan. Tak payah nak bertayamum dah. Gitu nah, dibasuh saja. Tapi kalau tak boleh, contohnya kata tabib kata kau ni tak boleh buka je, kau buka kan atau kau mudarat. Maksud bila tak buka dan tompek tu anggota wuduk, maka nak tak nak kita berwuduk macam biasa. Semua tompek-tompek yang boleh kena air, kenakan air. Yang tak boleh kena air tu kena tayamum. Boleh tak? Walau bagaimanapun, tayamum wajib diulang bagi setiap solat fardu, sekalipun dia tidak berhadas. Sementara anggota-anggota yang lain tidak wajib dibasuh kecuali apabila berhadas. Ya, walau bagaimanapun, tayamum wajib diulang bagi setiap solat fardu. Maksudnya apa? Dia dah buat tadi semua dah dibalut, betul, dah basuh semua, kemudian dibalut contohnya kan. Kemudian tak bagi buka dah. Maka cara dia macam tadi juga. Setiap kali solat, contohnya solat maghrib tadi lah, dia dah balut solat maghrib tadi, ambil wuduk macam biasa. Tompek yang tak boleh kena air itu kan, maknanya kita sapu macam tu je. Kemudian kena tayamum juga untuk nak gantikan tompek yang tak kena air tersebut. Okey, ambilnya tu. Dan kena ulang tompek itu tu kan, tayamum tersebut. Contohnya kalau dia sembahyang maghrib tadi, dia dah buat sekali. Untuk sembahyang isyak kan, untuk sembahyang isyak ada sebut kan, tayamum wajib diulang bagi setiap solat fardu. Dia kena tayamum saja. Selagi mana batal wuduk dia kena tayamum saja. Boleh tak? Sembahyang isyak kan kena tayamum je. Okey, ni okey. Ya. Ni cerita tempat yang disebut kaki tadi, bukan anggota tayamum. Faham dah? Di situ contoh kaki tadi kan. Contoh kaki. Okey. Yang cerita tentang kaki ni faham dah ya? Maksudnya kalau misal kata tuan dah balut apa semua dah okeylah tu kan, tuan nak sembahyang maghrib, okey, ambil wuduk macam biasa. Tompek yang dibalut itu apakan air je, kemudian basuh yang lain sekitar-sekitar. Contoh di kaki dah ni kaki dah kan, yang sini ni kan kita ambil air tu cenyak je, kemudian yang ni kena basuh betul-betul ujung-ujung tu. Okey, lepas tu kena tayamum tak? Kena tayamum untuk gantikan air yang untuk sampai ke sini. Ganti air sampai ke sini tu kena tayamum. Yang sapu dah. Itu settle kan? Faham dah tu? Ya. Kemudian ambil tayamum untuk gantikan yang tompek wuduk yang tidak dia tak boleh kena air tadi. Boleh sembahyang Allahu Akbar sembahyang maghrib. Tayamum komplit. Tayamum dia tak boleh sikit, dia komplit betul. Muka dengan tangan. Ya. Maknanya walaupun kaki, anggota tayamum kita muka dan tangan. Okey. Ni nak bagi faham betul-betul ni ya. Lepas tu pula tuan dengar kuliah macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun berhenti. Contoh kan? Tuan-tuan nak semayang balik, boleh tak guna yang tadi punya? Tayamum tu kena ulang. Wuduk okey tak? Okey. Tak payah ulang. Faham tak? Boleh ya? Tu cerita. Ini cerita kalau kecederaan itu pada anggota wuduk bagi hadas kecil.
Ya, ini cerita bagi hadas kecil dulu ni. Ini cerita dia. Okey. Maknanya kena ulang apa untuk isyak gang? Tayamum saja diulang. Wudu tak payah diulang. Boleh ya? Setakat boleh ya? Okey. Kemudian disebut dalil pensyariatan dulu nah. Kang adokan ya sini. Dalil pensyariatan menyapu belat ni pensyariatannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'i faghtasala famata. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbira bizalika faqala qatalahumullah ala sa'alu izlam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kami keluar bermusafir, seorang daripada kami tiba-tiba luka terkena batu di kepala. Kemudian dia bermimpi, dahlah luka kan, lepas tu balut siapa tu, malam tu mimpi pula kan? Mimpi maknanya hingga keluar mani lah, maksudnya pun dia mimpi. Selepas terjaga, dia bertanya kepada sahabat-sahabat, adakah kamu fikir ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Balat. Dia ingat tayamum untuk maknanya tak ada air saja. Padahalnya tayamum ni walaupun ada air, tapi hal keadaan kata apa darurat apa semua tu, boleh tak tayamum? Boleh, tak ada masalah apa. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia. Dia mandi tu meninggal dunia. Bila kami menemui Rasulullah SAW dan beritahu pada Rasulullah, baginda pun bersabda, mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Nak kata marahnya Rasulullah SAW tu kan. Kenapakah mereka tak bertanya sekiranya tak tahu? Pula tak bertanya kan? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Itu sebab tuan-tuan, bila kita ragu ni bertanya lah. Bertanya pada ahli tuan-tuan ya, bukan bertanya pada ChatGPT. ChatGPT kan, Gemini kan. Boleh bertanya, tapi tuan-tuan kalau tak tahu, tanya pada ahlinya, pada ustaz-ustaz kau, tok guru kau, apa kau, WhatsApp kau, telefon kau kan. Jangan tanya pada ChatGPT ataupun kadang-kadang memang ada batu tapi tuan-tuan ada juga tak batu kan. Dia bukannya guru, bukan apa ya. Begitu. ChatGPT kau, Gemini kau, apa semua AI ni dia akan ambil daripada yang ada di internet di seluruh dunia kan. Melainkan Facebook ni, Facebook dia tak ambil. Facebook dengan apa, ada satu lagi tak nama jadi maksudnya apa, maksudnya dia ambil data-data tersebut. Jadi kita saya elok-eloknya dalam bab hukum agama, hukum mahkam ni tanya pada ahli. Yang tanya pada ustaz ni kau kan, pada ustaz kau apa kau kan, yang doktor-doktor lah tanya, insya-Allah boleh jawab. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca. Dia balut luka dan bertayamum, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi keseluruhan badannya. Maksudnya apa? Mandi sekadar mana boleh mandi. Di kepala itu tuan-tuan, buat dibalut, kemudian disapu je air, kemudian ditayamum untuk ganti air sampai ke tempat yang luka tersebut. Nampak tuan-tuan? Boleh ya? Ini di antara dalil lah, dalil. Yang ini tentang mandi wajib, tentang mandi wajib. Mandi wajib pun tayamum juga kau. Tayamum juga tuan-tuan ya. Janganlah tuan-tuan ada hadas kecil kita tayamum, hadas besar kita guling-guling lah kan. Kalau guling ke debu tu dia tak kena macam tu kan. Sebab ada sahabat ya, Rasulullah tanya macam tu. Okay, kalau masuk waktu yang lain, contohnya zuhur tadi kan, dia nak mayang asar, dia tak habis wudu tak batal lagi. Dia hanya tayamum saja.
Okey. Mandi dia ada tayamum untuk ganti mandi junub tu. Kemudian ketika maknanya dia untuk yang tu untuk ganti untuk mandi junub. Adapun dia berwuduk balik, maknanya dia ganti wuduk. Faham tak? Contoh kan, yang tu perbahasan tayamum itu adalah untuk ganti daripada hadas besar yang tak sampai tadi ada besar. Okey, settle ada besar. Kemudian nak berwuduk maknanya untuk ganti tempat wuduk tu pula. Contoh dia dah mandi ada besar, settle lah semua kan. Kemudian kan kena faham, bila mandi hadas besar dengan sendiri termasuk hadas kecil sekali, dia tak payah berwuduk dah, sebenarnya dia kena clear dah. Tapi kalau dia was-was kan, kontut tak contoh kan, ataupun mana dia batal tak, elok ambil wuduk balik. Bila ambil wuduk maka tayamum lah macam tadi. Faham tak? Yang tadi untuk ganti mandi boleh, tak payah hari dah. Yang mandi tu sekali ya. Melainkan kalau contohnya mandi kan, buka-buka kata dia boleh kena air ni, kata wajib mandi ketika tu. Apa dah? Kalau doktor kena rasakkan boleh mandi tu wajib mandi ketika tu. Apa? Sebab tadi kita buat tu untuk ganti yang ni. Ganti apa dia? Air hadas besar yang kena dia tak kena kepada kepala tadi. Boleh kan? Boleh ya? Kakak boleh faham ni insya-Allah? Kalau tak faham kita boleh discuss dan tanya lagi kan, insya-Allah. Okey. Begitu cerita dia. Dia kata sini kan, mana dia? Ya. Mandi kena. Mandi janabah ni, mandi kena wajib, mandi elok dia, elok kalau tu kata sekarang boleh dah kena air kan, mandi wajib terus. Iyalah mandi ni pada hari dia. Dia kalau dia tak biasanya tak tahu elok kan, kat luka-luka ni tak ada tahu elok kan, maksudnya 2-3 hari lah. 2-3 hari tentang doktor kata dah boleh kena air dah, atau mandi wajib, boleh dah. Begitu cerita dia. Okey. Kemudian di situ hadis yang berkaitan dengan pencariatan tadi nah. Pencariatan belat yang tadi. Okey. Tempoh menyapu belat dan barut. Menyapu belat dan barut tidak ada tempoh tertentu, malah dibolehkan selagi masih uzur. Apabila luka telah sembuh dan anggota yang patah telah baik, maka batallah sapuan dan wajiblah basuhan. Dia dah elok kan, maknanya sapuan apa semua ni tak pakai dah. Dia akan wajib basuh. Kalau nisbah, kalau kita kaki kita tu contohnya dah dibuka simen tu, wajiblah basuh. Dia tak ada sapu-sapuan dah kan, terbatal lah yang tu, maka wajib dibasuh. Sekiranya dia masih berwudu sedangkan sapuannya telah batal, dia wajib menyapu anggota wudu yang wajib disapu dan membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh. Sebagai contoh, orang tu contohkan doktor kata tak boleh kena air, kemudian hari tu pula contohkan dia subuh, ataupun kata dia nak sembahyang duha dia macam biasalah, dia tayamum bagai apa semua, ada wudu kemudian pergi hospital dia buka-buka kan, dia buka ada boleh dah kena air ni kaki ni kan, balutan nanti boleh dah air benda balutan ni boleh dah kena air kan. Jadi dia kira sapuan tu dah batal, tapi kan dia wajib menyapu anggota wuduk yang dah disapu tadi. Maksudnya apa? Masuk ya zuhur, dia tak terkontut lagi, masih ada lagi wuduk dia, tapi balutan tu dah dibuka, maka yang wajib dibasuh apa? Yang tompek yang dah dibuka tadi. Habis tu wuduk tadi, maknanya wuduk tak ada masalah apa-apa lah. Contohnya kalau buka di tangan, maknanya dia malah nak ambil wuduk kan, sebab dia dah wuduk ni kan, buka kat tangan, basuh tangan tu ya, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Sebab apa? Wajib mualat berturut-turut kan. Mualat tu wajib, tu tak boleh tinggal.
Basuh tangan. Maksud kata dia buka tangan tadi. Ni cerita tadi ada wuduk ni kan. Dia terbatal basuhan, terbatal sapuan tadi terbatal, maka dia tak kembali balik kepada basuhan. Maka dia boleh, kalau dia malas benar nak ambil wuduk, ambil tangan saja ni, basuh tangan saja, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki, berturut-turut tu kena. Boleh tuan-tuan? Itulah keadaan. Tapi kan ada basuh lah kan, salah semuka semua kan, ambil wuduk semula lah cerita kan. Tapi tak ada masalah, itu yang afdal dia kan. Ni cerita-cerita kau malas lagi, kau balik kan, kau malas tu, malas wuduk sambung tadi lah tu kan. Jadi begitu ya. Okey, melainkan kalau dia buat janabah tadi, dia tak boleh macam tu, dia kena mandi. Buka ya semua tu kena mandi. Ya. Gitu. Jadi hukum belat adalah sama. Hukum belat pada sama ada bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Maknanya samalah hukum. Tadi ceritanya kalau saya kata jabirah tadinya, sorry. Itu dia hukum bagut atau belat tadi saya kata. Hukum belat adalah sama. Belat pun sama ada bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Bezanya adalah bagi hadas besar, apabila sapuannya batal, wajib membasuh bekas belatan dan barutan sahaja dan tidak wajib membasuh anggota badan yang lain. Belat ni tadi apa kan? Apa dia, jabirah dah. Hukum belat adalah sama ada bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Bezanya adalah bagi hadas besar, apabila sapuannya batal, wajib membasuh bekas belatan atau barutan sahaja dan tidak wajib membasuh anggota badan yang lain. Ikut yang ni tuan. Ya, maksudnya apa tadi? Buka saja, basuh bekas belatan, maknanya tempat yang tak kena air dia, atau barutan sahaja, dan tidak wajib membasuh anggota badan yang lain. Maknanya yang saya sebut tadi delete tu. Maksudnya apa? Sama je. Maknanya basuh yang tu saja nah. Gitu. Apa dia? Dia niat, maksud niat tu niat apa? Niat wuduk dah. Ambil wuduk mesti ada niat kan. Kalau tak batal, tak sah wuduk. Mesti dengan niat. Okey. Maksudnya bila dah basuh tu niatkanlah. Niatkan niatkan untuk mana menyempurnakan wuduk tu. Ya. Niat menyempurnakan wuduk tu. Ya. Ataupun nak ngonokan menyempurnakan apa dia amalan tersebut. Kan? Hadas tersebut. Wajib mengqada salat bagi pesakit yang memakai belat dalam keadaan berikut. Ini wajib qada. Okey. Yang pertama, memakai belat ketika berhadas dan tidak boleh menanggalkannya. Belat ni maknanya yang jabirah tadilah ya. Yang simin tadi patah. Memakai belat ketika berhadas dan tidak boleh menanggalkannya. Dia berhadas besar, dan tak sampai nak mandi, aksiden dulu, patah kaki contohlah kan. Contohlah patah tangan patah kaki lah. Maka yang ni wajib mengqada salat dia tak ada rusah yang tadi. Yang kedua, memakai belat pada anggota tayamum. Cerita belat pada anggota tayamum, maka wajib qada salat. Sebab anggota tayamum tangan dan muka. Contohnya patah tangan disimin, memang tak boleh nak tayamum lah cerita dia. Maka nak tak nak di sini hukumnya mazhab ini, mazhab Syafi'i ini kena qada sembahyang juga. Kena qada sembahyang juga. Okey. Bila kita nak tayamum tu, kata setengah ulama mengatakan kan, nak sembahyang kena sembahyang untuk hormat waktu.
Yang jenis macam ni. Kira mana nak tak nak kena qada juga solat tu. Ceritanya kena qada solat. Gitu. Yalah, tu cerita dia kan. Sebab yang ini ni ramai orang keliru sikit kan. Jadi maksudnya apa? Tempat tayamum muka dan tangan. Betul kan? Kalau di kaki ataupun di kepala tak melibatkan muka, okey lagi. Kalau melibatkan muka, melibatkan tangan, maka nak tak nak kono kata apa dia kono qada sembahyang tersebut. Sembahyang tu kena diqadakan. Maksudnya apa? Sembahyang tak? Sembahyang tu hormat waktu saja. Ni pendapat daripada ulama mazhab Syafi'i itu sendiri gitu. Maksudnya nak tak nak kena sembahyang jugalah untuk hormat waktu. Tapi kena qada tak? Di sini disebut kena qada. Ya? Kemudian memakai belat melebihi kadar balutan anggota sepatutnya. Memakai belat melebihi kadar balutan anggota sepatutnya. Mana tu lebih? Patah sikit dia kan. Lebih ni. Okey. Kalau kaki apa semua tadi boleh tayamum. Cuma sekarang ni bila belat ni bukan kita boleh jas kan. Kau tuan-tuan doktor bolehlah jas pagi ni. Kau tuan-tuan patient, tuan-tuan pesakit tak dapat nak apa dah kan. Maknanya harap tu lah. Kau boleh bila suruh doktor tu korek sikit dan bagi biar apa boleh apa. Contoh orang patah koting kan. Patah koting. Sekono dulu kan patah koting. Dua fibia dengan tibula tulang dua-dua terpatah terkeluar. Accident kan. Dibalut siminnya memang lebih melangkaui buku lali. Itu ceritanya tuan, kena ada orang yang tahu juga bab hukum ke hospital kan. Padahal ke koting ni pun dia sampai buku lali tu habis dibalut nampak tuan. Nak apa tak boleh dah kan. Doktor kombang ke doktor apa semua dah tak ada. Tu timur lah teh. Maka nak tak nak kena macam tuan. Kalau kita tak boleh nak adjust apa semua tuan-tuan puan, maka nak tak nak kena ambil yang macam tadi. Kan, ganti dengan tayamum. Tayamum. Kalau boleh kita adjust, kita boleh apa untuk boleh basuh buku lali itu, tak jadi masalah apa-apa. Nampak tuan ya? Dia gitu. Jadi yang ni maknanya keadaan, keadaan seseorang nak tak nak kata apa, mestilah kata dia diqada kembali solat dia. Boleh tuan? Ada soalan tak tentang ni? Belat dan juga barutan. Yo. Okey. Tak ada tayamum. Setangan juga kan? Ya. Dalam kitab ni biasanya kitab Masfiq Manhaji ni dia akan ambil yang asah di dalam pendapat utama di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat utama mengatakan kena qada. Cumanya pendapat yang lain tu nanti tengok kasi tengok kan kau apa. Kau ada pendapat yang lain kan. Kalau tak tuan-tuan dan puan macam itulah istighfar banyak-banyak, qada lah sikit-sikit kan. Dan macam mana kan. Maknanya ilmu. Tu ceritanya ilmu kan. Kita ni kalau boleh jangan berhutang dengan Allah Subhanahu taala, tu hutang Allah Subhanahu taala kan. Kalau boleh kita qada, qada sikit je. Zuhur qada sekali zuhur, asar qada asar. Kalau tuan-tuan sebulan duduk hospital tak boleh buat apa-apa dalam keadaan macam tu kan, ulang je. Lepas main zuhur sekali lagi niat qada. Lepas main asar lagi niat qada. Gitu. Lepas main isyak sekali lagi niat qada. Kalau sebulan macam tu kira tak apa dah sebulan. Selesai dah sebulan kan, kalau boleh buat macam tu kan. Jadi maksudnya apa tuan-tuan, benda ni ilmu. Kalau kita tak tahu kan, kita lah keadaan macam tu lah. Tapi kalau kita rasa nak selesai hutang Allah Subhanahu taala kan, kalau tuan-tuan rasa
ada pendapat lain ni, tuan-tuan kena kaji balik kan. Kau dah tanya ustaz lain lah, sebab saya baca dalam kitab ni je lah. Dalam kitab ni pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i. Boleh tuan nanti saya jumpa tengok-tengok kalau juga nanti kau ada pendapat lain mengatakan tak diulang ke apa ke. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni sendiri pun banyak khilaf. Banyak khilaf ya. Dia gitu ceritanya. Bagi dia ada pendapat dalam mazhab lain stukin itu termasuk juga khuf. Sedangkan dalam mazhab kita khuf ni memang betul ada khuf, tapi tak boleh ditembusi air. Stukin ditembusi air tak? Tembus kan? Itu dia. Maknanya dalam mazhab kita khuf itu apa dia? Yang tidak boleh ditembusi air. Boleh? Kulit. Kulit tu memang tak masuk air biasanya. Itu kita masuk al-mashu ala ala khuf. Kita dah baca sebelum ni. Mashu ala khuf tu dia ada kaedah. Kalau orang duduk macam kita ni, duduk bermukim kat sini tak pergi mana-mana, 1 hari 1 malam, boleh ambil wudu pakai khuf tersebut. Kan zuhur sekarang contohkan salju, contohnya Malaysia ni salji lah, sesalju kan. Sekarang dah batal semayang, nak wudu zuhur sekarang tak payah buka kasut tu dah, ambil wudu biasa, sapu di atas khuf saja, 1 hari 1 malam. Musafir 3 hari 2 malam. Tu kan, tu masuk yang sapu khuf tu kan. Saya kenal khuf ni boleh pergi Mesir. Saya tak tahu khuf tu. Orang kata pakai khuf tu dia. Kalau apa-apa kita senang sikit datang sembahyang tu. Saya pun tumpah khuf. Masih ada lagi kat rumah khuf tu. Memang kasut kulit, memang kulit macam stukin kulit. Dia tak tembus air. Dia gitu. Itu khuf. Kan? Ada pun kat Mesir kau ataupun kat Mekah kadang orang kat stukin letak kan. Itu mazhab lain tu kan. Itu bukan mazhab kita tu dah. Itu. Sebab apa? Mazhab kita tak sah nah. Kalau khuf mesti maknanya yang pada sarung yang tidak ditembusi air. Gitu. Kalau tembus air terbatal. Boleh kan? Boleh itu dia. Ada lagi kan? Jungle booth. Askar pakai. Askar pakai. Yo. Dia bukan khuf. Saya ada tanya dengan Kagan. Kita tak tahu keadaan askar macam mana kan. Saya tanya Kagan. Dia kata pendapat yang mereka ambil ialah apa, kalau masuk dalam keadaan hutan, dalam keadaan darurat apa semua, boleh sapu di atas khuf, di atas kasut. Dia bukan khuf. Tu dia kata dia punya fikul waqi' dia tu, fik muasarah dia tu macam tu. Sebab dulu-dulu memang boleh buka ke walaupun macam mana kan. Tapi zaman sekarang ni contohnya darurat. Kalau tak darurat boleh buka, kalau buka wajib buka. Kalau keadaan darurat macam mana kan. Ada pendapat dia di kalangan dia ambil pendapat fatwa mana-mana. Dia kata kalau misal kata tu boleh disapu di atas tu saja. Sebab nak buka kasut itu bukan melamo, nak pasang bukan melamo dah teh. Kan? Kemudian dia ambil pendapat para ulama kata boleh sapu di atas kasut tu saja. Tapi dengan syarat kasut tu kono bersih teh. Kau punya tai ke apa semua kono buang dulu. Kau tai gajah kau apa semua contohlah kan. Maka nak tak nak kena buang dulu. Kena bersihkan but tu dulu. Begitu. Itu pendapat dia lah. Allah Taala alam. Macam kan.
Tapi kalau mazhab kitanya ialah apa? Khuf itu ialah yang kita pakai, kan, kita pakai dan dia mesti bersih lah, dia mesti bersih dan tidak telus air, tidak apa dia masuk air. Boleh Tan? Ya? Okey. Ada ke Tan? Okey. Isyak aku pun. Masuk dah? 4 minit lagi? Okey. 5 minit lagi? 2 minit lagi? Tak apa. Kita tulis dah ya. Gawang isyak itu nanti ya. Okay, mandi. Ini cerita tentang mandi pula. Hukum dan bahagiannya. Jadi mandi ni dia ada hukum dia. Pengertian mandi. Mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja. Alir air atas apa-apa saja. Manakala pada syarak pula adalah mengalir air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Ya. Maksudnya apa? Mandi ni apa? Mandi ni ialah alirkan air. Kan? Alirkan air. Kalau segi istilah, mengalirkan air di atas badan dengan niat tertentu. Okey. Jadi maknanya ibadah tak mandi ni. Ibadahlah tuan-tuan ya. Dia kata mandi ini satu ibadah. Niat mandi kerana nak bersih untuk solat dapat pahala. Tuan-tuan kalau masuk bilik air, jangan tak niat tu mandi tu. Kau tak dapat apa, dapat bersih lah kan. Pakai sabun mahal-mahal mandi, bersih bau badan apa semua kan. Tapi kita tak niat untuk nak wudu, nak solat, nak apa kan, nak bersih. Bersih itu pun niat untuk bersih lillahi ta'ala dapat pahala juga. Innallaha apa dia an-nazafatu minal iman, Rasulullah kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka kita mandi itu menzahirkan iman kita kepada Allah Ta'ala, dapat pahala kan. Tuan-tuan, mandi jangan lupa untuk niat kerana Allah Ta'ala kan, kalau ikut sunnah Rasulullah ya. Kau tak rugi saja, memanglah bersih, memanglah harum, tapi pahala tak dapat lah. Jadi mandi ini adalah satu ibadat juga kan. Rugi kalau orang yang malas mandi kan. Ada tak orang malas mandi kalau kat Mesir dulu kan, musim salju, memang budak-budak main tak mandi tuan-tuan, seminggu sekali mandi. Dia poluh tak bau mana kan. Apa musim salju kan, seminggu mandi kan. Kau orang berkahwin tu kan, kau bersama tu mandilah kan. Kau tak sama tu apa kau mandi dah kan. Biasa salju. Cerita dia kan. Jadi maknanya kalau kita ni di sini mandi ini satu ibadah juga kalau kita niatkan. Pensyariatan mandi adalah telah disyariatkan oleh Allah, sama ada untuk kebersihan ataupun untuk mengangkat hadas, dan sama ada ia menjadi syarat sah ibadat ataupun tidak. Betul ya? Mandi ni dia dua. Sama ada untuk ibadat kan, kerana apa? Untuk bersih ataupun mengangkat hadas. Mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar. Jadi kalau hadas besar kita tak terangkat, ibadah apa pun tak sah. Baca Quran pun berdosa. Sebab apa? Dia tak mandi hadas kan. Ini terutama tuan-tuan orang perempuan lainnya. Orang perempuan kena faham berkaitan dengan haid dan nifas. Kadang-kadang mereka banyak yang keliru berkaitan dengan haid dengan nifas kan. Ini istihadah ni, haid lagi lah, istihadah lah, haid istihadah lah. Jadi keliru, jadi apa. Ini kena faham betul-betul lah ya. Orang perempuan. Orang lelaki pun sama ya, suami kan. Kena faham juga lah sikit banyak berkaitan haid dan juga nifas ni. Sebab apa? Sebab ni banyak berlaku dan biasanya tiap bulan berlaku. Ceritanya begitu. Boleh kan? Itu sebab mandi ni bila niatkan kerana Allah, dia dapat pahala kan. Jadi kalau mandi tuan-tuan, masuk tu kata syariat ni dia lawa tuan-tuan. Ajar kita. Betul kata Rasulullah, ajar daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Semuanya diajar oleh Islam. Hatta mandi, cara mandi kan, niat untuk mandi kan, tujuan mandi, semua ada pahala. Masuk bilik air ada pahala. Kalau kita doa kan, niatkan betul kan, kita nak gosok gigi niatkan betul-betul kan, nak mandi niatkan betul-betul, semua pahala-pahala tuan-tuan. Yang mana pahala tersebut adalah apa? Berdasarkan kepada niat. Innamal a'malu bin niat kan. Jadi rugi kalau kita tak niat kan. Kalau kita tak niat, dapatlah bersih, dapatlah harum mandi kita ni kan.
bau poluh hilang, tapi pahala tak dapat. Dan kalau kita niat kerana Allah tuan-tuan, pahala dapat, barakah dapat. Tu kadang-kadang kalau kita niat kerana Allah Ta'ala mandi tuan, pahala dapat, kesegaran pun dapat. Surga ada lain macam. Sebab apa? Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati di atas sebab apa? Sebab niat kerana ibadah yang tadi kan. Boleh tuan disebutnya apa pekerjaan kita. Kalau orang perempuan tu kan dimasak kan, niat lillahi ta'ala kan, niat menyapu rumah lillahi ta'ala, lipik baju lillahi ta'ala, semuanya tuan dia ada pahala dan ada barakahnya, serta kata apa, ada dia punya pada ganjarannya. Ya, kalau tak niat lillahi ta'ala tuan, bengang, jadi nak marah kan, tolong tak nak dah, tengok TV tengok lipat baju ni, tolong tengah macam-macam kan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tentu sebab apa, bila kita buat tuan kerana sesuatu yang lebih Allah Ta'ala, kita rasa stres. Bila kita buat lillahi ta'ala dan insya-Allah kan Allah Ta'ala akan bantu, ada barakahnya. Kita itu pun aja cari duit, kadang-kadang tuan kita nak keluar rumah tu kena betul-betul niat lillahi ta'ala. Sebab apa? Bila kita niat lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong di setiap masa urusan kerja kita. Kita cari kerja nak cari nafkah untuk diri kita, keluarga, anak-anak kan, untuk dah bantu orang, untuk bersedekah dan sebagainya lah, ibadah-ibadah yang lain kan. Nak isi minyak pun kena duit juga kan. Minyak dah naik, kena duit juga. Maksudnya apa? Cari duit untuk keperluan hidup lillahi ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mudahkan. Sebab apa? Sebab bila kita niat lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu. Allah Ta'ala akan bagi petunjuk, Allah Ta'ala akan bagi, maknanya hati kita ni rasa kata apa, rasa terhiburlah dengan apa benda yang kita buat yang kata kerana Allah Ta'ala tu. Tapi kalau tak kerana Allah Ta'ala tu, rasa stres, rasa susah, rasa letih, rasa fed up dalam kerja-kerja kita kan. Jadi kena ubah sikit lah kan. Mudah-mudahan insyaAllah dalil-dalil pensyariatan mandi wallahu ta'ala alam kan. Tak ada mandi soalan Allah Ta'ala akan datang ya insyaAllah kan. Ini pun saya tu 159 dah tu kan kita apa dia dah habis dekat berapa persen maknanya kitab kita ni kan. Allah Ta'ala alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat refresh balik ilmu-ilmu kita kan, dan kita dapat lagi apa dia ilmu mana-mana yang apa tuan-tuan kita cuba baikilah balik insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatilah majlis kami ya Allah, rahmat kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, kurniakan keberkatan dalam hidup kami ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkan penyakit kami ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jadikan kubur kami satu taman daripada taman syurga-Mu ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, campakkan hati kami ini kasih dan sayang padamu dan Rasul-Mu lebih daripada yang lain ya Allah. Jadikan mulut dan lidah kami ini sentiasa membaca ayat-Mu ya Allah, sentiasa zikir ya Allah, tasbih dan juga tahmid padamu ya Allah, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bantulah agama-Mu ini ya Allah, khususnya di Malaysia ini ya Allah dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami ya Allah, khususnya di Palestin, di Iran dan juga di semua tempat-tempat yang telah Islam diinai ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, hancurkanlah Yahudi Sahyuniun ya Allah, Yahudi dan Nasrani ya Allah yang menentang agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kifarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal asr al insana la fi khusr alladhina amanu bis salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.